Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kes Zarah Karina bukan asing untuk kita semua ya. Hampir semua lapisan masyarakat sudah mengetahuinya, membincang, bercerita mengenai halnya di Malaysia, luar Malaysia, di negara Indonesia, Singapura, Thailand, ya, dan Brunei. Ya. Ada juga daripada negara-negara ini yang sedia memberi komen mereka masing-masing. Yang mengejutkan, wujud segala persoalan yang masih belum terjawab ya tuan-tuan dan puan-puan hingga corona inquest selesai. Dah habis, baru kita tahu apa kesudahannya. Sementara dalam masa yang sama, pihak PDRM seperti yang diumumkan masih menjalankan penyiasatan mereka di lapangan. Inquest berjalan, penyiasatan pun berjalan. Saya mengambil kesempatan ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, mengingatkan semua berhati-hati ketika memberi komen tentang kes ini di sosial media. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat bahawa inquest kematian Zarah sedang berlangsung di mahkamah. Ini kena ingat di mahkamah. Dalam masa penyiasatan berlaku, inquest berlaku juga di mahkamah. Jadi oleh itu, elakkan daripada membuat kenyataan yang boleh dianggap menghina mahkamah, contempt of court, atau subjudice, terutamanya menyentuh atau mempertikaikan kesaksian saksi-saksi yang tampil memberi keterangan. Kita boleh bincang isu umum seperti soal keselamatan asrama, budaya buli atau kebajikan sebagainya, tetapi biarlah mahkamah yang menentukan fakta dan kebenaran dalam prosiding rasmi. Tidak sama dengan penyiasatan yang lain. Tindakan berhemah ini penting supaya berjalan keadilan tidak terjejas. Dalam masa yang sama, supaya suara kita sebagai masyarakat kekal dihormati. Sebab itu, sila like, share dan komen. Yang menarik perhatian umum dalam proceeding inquest, kita bercerita mengenai hal inquest, ialah saksi ke-6. Seorang pengawal keselamatan bernama Lina Mansoding. Beliau menjadi saksi penting kerana keterangannya amat menyentuh hati dan keluarga dan netizen keseluruhannya. Lina menggambarkan keadaan arwah Zarah ketika ditemui terbaring di longkang tanpa kasut, tudung dengan darah mengalir dari tengkuk serta kaki kiri kelihatan parah. Gambaran ini begitu menyedihkan dan menimbulkan persoalan awam. Antara persoalan yang timbul ialah adakah kecederaan sedemikian selari dengan jatuh dari tingkat 3 atau lebih tinggi? Atau adakah terdapat kemungkinan lain yang perlu dipertimbangkan? Itu soalannya. Namun begitu, kita harus ingat, jawapan kepada persoalan ini hanya boleh ditentukan oleh pakar patologi forensik serta mahkamah melalui proses inquest. Setakat ini, keterangan dua pakar yang dibentangkan kelihatan konsisten dalam menerang sifat kecederaan jatuh daripada ketinggian. Tuan-tuan dan puan, menurut keterangan saksi, arwah Zarah telah dialih oleh ketua warden daripada tempat asalnya bersama beberapa pelajar senior sebelum ambulans tiba. Bermaknanya sebelum ambulans tiba tu, diorang dah mengalihkan badannya, belum lagi meninggal waktu itu. Selepas itu terdapat arahan supaya kesan darah dibersihkan. Sebab darah daripada leher, daripada kaki dan sebagainya. Malah gambar yang sempat dirakam oleh pengawal keselamatan diminta dipadamkan. Tak tahu kenapa ini berlaku. Dari sudut kesihatan, dari mata kacapan kesihatan, tindakan seperti ini secara logiknya menimbul beberapa persoalan penting. Satu, mengapa bukti fizikal di lokasi kejadian perlu dibersihkan secepat itu? Adakah alasan menjaga imej sekolah lebih diutamakan berbanding kepentingan kesihatan?
Bolehkah tindakan sedemikian menjejaskan proses mengumpul bukti forensik? Dalam konteks undang-undang, bukti di tempat kejadian ada elemen penting untuk membantu kesihatan. Justru jika benar wujud arahan membersihkan atau memadamkan bahan bukti, hal ini wajar diberi perhatian oleh pihak polis. Jadi, pihak polis kena mengambil tindakan. Inkuest di mahkamah akan menilai keterangan saksi-saksi, manakala kesihatan polis pula berperanan meneliti sama ada terdapat perbuatan yang boleh menyalahi undang-undang. Sebab itu pentingnya tuan-tuan dan puan-puan supaya pihak berkuasa dapat menyiasat dengan teliti semua pihak yang terlibat agar kebenaran dapat diketengahkan dan keadilan dapat ditegakkan. Tuan-tuan dan puan-puan, menurut keterangan seorang pelajar senior mendakwa bahawa beliau terdengar bunyi seperti sesuatu jatuh. Itu katanya. Ketika keluar untuk mencuci pakaian sekitar pukul 2 pagi. Namun, di sini timbul persoalan, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah normal bagi seorang pelajar asrama untuk keluar mencuci pakaian pada waktu tersebut? Biasanya rutin mencuci pakaian dilakukan pada waktu siang atau malam awal, bukannya pada jam 2 pagi. Oleh itu, keterangan sebegini perlu dikaji dengan lebih teliti dan disokong oleh bukti lain. Jika hanya bergantung pada kata-kata pelajar tersebut tanpa sokongan, ia boleh dianggap sebagai hearsay, iaitu maklumat yang tidak semestinya sahih tanpa pengesahan lanjut. Tambahan pula, insiden ini berlaku sebelum pengawal keselamatan menemui arwah waktu buat ronda malam tu. Maka apa yang berlaku pada masa sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Di sini pentingnya proses inkuest dan kesihatan polis untuk mengesahkan sama ada dakwaan itu konsisten dengan fakta lain di lokasi kejadian. Tuan-tuan dan puan-puan, sehari sebelum tragedi arwah dilaporkan telah dituduh mencuri wang berjumlah RM300 kad bank milik seorang pelajar. Tuduhan seperti ini jika benar berlaku tentu boleh memberi tekanan emosi yang berat bagi seorang pelajar tingkatan 1 teenage age. Dalam masa yang sama, saksi turut mengesahkan bahawa budaya MA yang saya dipercayai adalah mesyuarat asrama, mesyuarat haram antara senior dan junior masih wujud di asrama walaupun sudah dilarang. Umum mengetahui budaya seperti ini sering dikaitkan dengan unsur buli, tekanan psikologi dengan pengaruh kuasa yang tidak seimbang antara pelajar senior dan junior. Persoalan yang wajar difikirkan ialah, mungkinkah tuduhan mencuri itu sama ada benar atau tidak telah menambahkan tekanan emosi ke atas Zara. Jika tuduhan itu tidak berasas, bolehkah ia mencetus reaksi impulsif pada seorang remaja yang berasa terhina atau terdesak? Adakah benar wujud panel mesyuarat asrama yang dirancang untuk menilai tuduhan itu pada malam kejadian? Namun, semua persoalan ini hanya boleh dijawab melalui siasatan rasmi polis, penilaian mahkamah dalam prosiding inquest. Apa yang pasti, kombinasi antara tuduhan serius dan budaya tidak sihat seperti mesyuarat asrama berpotensi memberi kesan mendalam terhadap kesejahteraan pelajar di asrama. Cuba kita tengok kita timbul soalan. Selepas kejadian Zara, kenapa telefon awam di asrama ditutup 2 hari 2 malam? Katanya, alasan mereka ramai pelajar trauma cuba hubungi ibu bapa. Tapi soalan kedua, adakah itu langkah wajar atau sebenarnya kawalan maklumat supaya cerita tak tersebar keluar? Lebih pelik ada pelajar trauma tak dibenarkan pulang walaupun ibu bapa sendiri datang menjemputnya. Jadi soal pokok tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang buat keputusan begitu
dan SOP mana yang mereka rujuk, ya, itu perlu dijawab secara telus demi keadilan zarah. Mungkin PDRM wajib menyiasat angkara siapa sebenarnya di balik semua yang mengalih badan, lepas tu darah dicuci, telefon ditutup, ya. Itu pulang pada PDRM untuk menyiasat secara teliti. Tragedi Zarah Karina bukan sekadar kisah seorang pelajar yang terkorban. Ia membuka persoalan lebih besar mengenai budaya toksik di asrama, iaitu budaya buli, ya, keselamatan pelajar serta ketelusan pihak berkuasa sekolah, pentadbir sekolah. Inquest masih berjalan untuk mencari kebenaran tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi bagi masyarakat, soalan-soalan ini kekal bermain di fikiran mereka. Bagaimana Zarah boleh jatuh, ya? Orang banyak bertanya. Apakah benar wujud tekanan dari tuduhan dan budaya asrama di SMK Tun Mustafa? Dan mengapa beberapa tindakan selepas kejadian kelihatan seperti usaha untuk menutupkan kebenaran? What is the secret behind it? Kenapa langkah-langkah ini seolah mereka nak menutupkan sesuatu, ya? Jawapan utamanya akan kedengaran hasil dari prosiding coroner inquest mahkamah yang sedang berjalan ketika ini. Sebagai masyarakat umum, tidak salah kita bertanya dengan syarat tidak melebihi kuasa mahkamah demi keadilan untuk Zarah dan keselamatan untuk semua pelajar yang berada di sekolah asrama di seluruh negara. Hingga ke saat ini, tiada sebarang bukti yang jelas menunjukkan bahawa SMK Tun Datuk Mustafa mempunyai sistem CCTV yang digunakan dalam siasatan kes Zarah Karina. Saya dengar tadi ada satu video klip mengatakan ada CCTV tapi tak digunakan. Betul atau tidak, pulang pada polis untuk menyiasatnya. Ini untuk soalan untuk pihak polis lah. Apa yang kita dengar lebih banyak berbentuk dakwaan spekulasi tanpa pengesahan resmi dari pihak sekolah. Ya, kita nak dengar polis menyiasat, betul atau tidak. Kalau ada, di mana letaknya kamera-kamera itu? Ya, kita nak tahu, ya. Dalam konteks ini, kita harus berhati-hati dalam menyiarkan komen tuan-tuan dan puan-puan, ya. Inquest kematian Zarah sedang berjalan serentak dengan siasatan polis, ya. Sebelah kiri siasatan polis, sebelah kanan inquest. Jadi kadang-kadang orang keliru, kadang-kadang mula bertanya, sebenarnya soalan itu untuk polis, bukan untuk mahkamah. Kadang-kadang dia buat soalan itu untuk mahkamah sehingga dia dituduh contempt of court dan sub judice. Ini juga kena berhati-hati, ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Yang jadi sekarang ini pihak polis menyiasat dakwaan bahawa sekolah mempunyai kamera CCTV yang dibekalkan dan dipasangkan di kawasan tertentu. Perlu disiasat segera. Sekiranya benar CCTV itu wujud, rekaman footage berpotensi menjadi bukti penting, bukan sahaja untuk menjelaskan apa yang berlaku pada malam kejadian, malah juga untuk menolak atau mengesahkan pelbagai versi cerita yang berlegar dalam masyarakat, ya. Jadi sekarang ni yang jadi keliru sekarang ni, kalau dia buat komen seolah-olah dia komen itu mula diterjemahkan seolah-olah ia mempersoalkan proses mahkamah inquest. Tetapi mungkin niat dia adalah untuk polis, ya, dalam masa yang sama. Jadi kita tak tahu dah sebab ada kengkangan, ada kelumpungan, ada kelemahan, ada pengabaian. Jadi jangan salahkan netizen semata-mata sebab mereka gairah nak tahu. Kalau dapat jawapan besok dan nak dengar jawapan besok siapa yang bersalah, ya. Tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.